Hikari, terima kasih. Lagu best. Najla dia tujukan untuk Habibi dia. Ikmal tujukan untuk kita punya Habibti. Gitu. Kamu. Lagu tu mula-mula ni aku macam payah sikit nak nyanyi. Sebab macam bukan forte kita. Bukan macam Ikmal punya power tau lagu tu. Tak pernah Ikmal rakam dan bawa lagu macam tu. Jadinya memang tak masuk-masuk. Ikmal dah dengar nak dekat sebulan dapat lagu tu, tapi tak masuk-masuk. Sebab kita biasa lagu kita macam andai engkau ditakdirkan untukku. Kalau kita macam tu kan. Lepas tu bila habibi. Tapi ditebakkan lagu tu dia macam yang lagu-lagu yang dia lebih kurang lagu macam ni tau tak? Macam ni lebih kurang macam ni lagu dia macam ada lagu dia macam tu. Jadi aku macam Oh my god. Waktu nak rakam Ikat Rus, waktu rakam tadi Ikmal dipaksa untuk senyum. Ikmal dah senyum dah nyanyi lagu tu kan. Kamu kita lagi lelaki gini. Kamu jadi macam tu. Dia lah kita kena Arab. Ikmal punya part jadinya Ikmal cuba sedaya upaya. Tapi part Ikmal memang banyak Arab lah. Najla tadi demam, tapi Alhamdulillah okey juga. Dia kesian dia. Dia macam ya Allah lama kan tak jumpa. Lama gila tak jumpa Najla. Sebab waktu kita batch 2 hari tu kan, dia datang kakak. Jangan terkejut pula tau tak. Memang dia panggil saya kakak. Daripada AI sementara tu memang dia panggil saya kakak. Saya Iqbal komposer bukan. Katanya bukan Abang Bigut kata. Tapi yang banyak tolong tadi untuk pronunciation Ikmal, Nur ikut. Lepas tu Nur yang banyak tolong pronunciation tadi. Dia nak jadikan lebih Arab tu kan. Dia yang dengar. Maksudnya bila orang Arab dengar, lepas tu dia tolong lah. Maksudnya macam okay, tak boleh ni, kena macam ni. Macam tu. Macam kita lah, orang nyanyi lagu Melayu, kita kena betulkan lah kalau orang luar kan. Dia macam cikgu ya. Selagi tak perfect, dia duduk sebelah aku nak siku je dia. Dia punya perfect tu, dia punya nak perfect sebutan tu macam kita ni orang Arab lah. Yang terjadi, terima kasih. Gerak masa dia duduk kat sebelah tu macam ustaz dengan ngajar-ngaji. Aku macam accent pula kau. Lepas tu Ikmal nak bila kita nyanyi, ada orang kat sebelah kita pressure tau. Macam dekat sebelah kita bawa kereta, macam mengajar ngaji. Wa khalaqtani innal insana. Tapi tadi bukan ngaji, kita nyanyi lagu Arab. Ada seorang je cikgu ngaji yang membuatkan Ikmal stres, iaitu Ibu Ikmal. Siapa pernah mengaji dengan Ibu Ikmal dia tahu lah. Garang ya, manusia paling garang dilahirkan di muka bumi ini. Tanyalah siapa yang pernah belajar dengan Ustazah Noi. Ustazah Noi adalah ustazah yang terkenal jugalah di Galing Camp tu, dekat quarters tu. Ibu Ikmal kan Ustazah Kafan. Gila. Kejap tahu Kak, Ikmal ni tengah edit video. Tadi baru buat konten. Semalam patutnya nak buat konten terus. Okay, ni Ikmal cerita lah semalam. Okay, ceritanya semalam Ikmal kan agak free. Lepas tu Ikmal buatlah konten. Okay, so si Kak Mira Kari mula-mula kata ada meeting Ikmal dengan dia, dengan apa ni, lepas tu katanya petang. Ikmal ni tunggulah sampai petang. Lepas tu tak ada. Jadi bila tak ada, Ikmal assume tak adalah meeting. Jadi Ikmal buatlah konten YT. Sebab Ikmal rasa macam dah free, buatlah konten YT pergi sana. Bibi kat mana? Kat luar. Oh, jadi tak meeting hari ni? Aku macam, meeting apa? Macam tak tahu pun ada meeting. Macam tu. Tak, Ikmal tahu ada meeting, tapi tak tahu pula meeting dengan dia. Lepas tu Kak Mira tak bagi tahu ke? Ikmal macam, maksud Kak Mira ada beritahu ke nak meeting Harzan hari ni? Tak ada pula. Lepas tu rupanya Harzan dah ada dekat KL. Rupanya
Kak Mira kena tunggu Harzan punya masa sebab Harzan kan ada shooting AI. Jadinya okey tak apalah. So Harzan kata malam. Jadinya meeting lah malam tu. Tiba-tiba wallahi jumpa dia malam tu. Tiba-tiba meeting malam. Dekat mana? Dekat Saharaten, dekat tempat kita orang rakam MV Habibillah. Terjumpalah malam itu. Meeting sambil lah dating. So Ikmal ada benda nak cakap dekat akak-akak semua. Dengan adik, dengan semualah. Ikmal sekarang sangat busy. Sangat busy sekarang ni. Dia tengah buat kerja lagi ni. Ikmal busy tapi Ikmal cuba. Okay. Ikmal sekarang tengah... Ikmal beritahu Ikmal tengah desainkan dan Alhamdulillah dah siap desainkan produk Harzan. Ikmal dah desainkan produk Harzan, dah siap dah desain produk dia. Sebab adalah nanti aku tengok kita dah desainkan produk Harzan. Alhamdulillah Harzan nanti akan keluarkan produk juga awal bulan 8 insya-Allah. Plan besar, dia ada plan-plan lain-lain juga. Tapi antaranya first dia akan keluarkan produk dari Ikmal dah desainkan. Daripada kotak, apa benda semua Ikmal dah desainkan. Alhamdulillah Ikmal bagi dia dalam 5 design. Lepas tu dia dah pilih lah produk apa dia nak keluarkan macam tu. Sebab dia kata aku slow sikit buat bisnes macam tu. Tapi tak apa, Ikmal cakap mulakan daripada kita tak mula langsung. Betul tak? Mula langsung baik kita mulakan. Sebab slow-slow macam tu. Sebab dia ada cakap engkau macam laju sangat macam tu kan. Tapi tak apa, kita slow-slow daripada dia tak mulakan langsung. Okay. So patutnya plan besar Ikmal dengan Harzan akan keluarkan produk. Okay. Tapi bulan 7 tu kita tunda ke bulan 8, hujung bulan 8. Jadinya yang produk Ikmal dengan Harzan tu, okay, kita akan keluarkan sekali. Tapi untuk yang first ni, disebabkan tak sempat nak keluarkan produk yang bersama tu, kita akan keluarkan produk Harzan awal bulan 8, produk lain dulu. Macam tu. Okay, kita akan keluarkan produk lain dulu. Cuma insyaAllah slow-slow lah. Ikmal cakap kan dia tak apa, kita slow-slow belajar, slow-slow daripada bawah. Begitu. Sebab daripada dia tak keluarkan produk dia langsung, Ikmal hujung bulan ni dalam ada keluarkan satu produk lagi Ikmal. Lepas tu awal bulan 8 produk Mem, first produk dia untuk dia baru debut. Hujung bulan 8 produk bersama. Macam tu. Dia tak adalah produk bersama-sama. Kita keluar bersama-sama tapi produk Mem, produk Ikmal, produk Ikmal. Kira produk bersama lah tu. Alamak, cuma tak boleh pegang tangan je. Kalau bergandingan lain ceritanya. Bawah Nur juga. Sebab dia kata dia pun nak nama dia juga ada dalam brand tu. Jadinya Nur ada sub brand Harzan. Gitu. Okey tak? Okey kan? At least ada nama dia. Dia kata dia nak nama dia juga. So Nur ada sub brand. Nama dia Harzan je. Memang simple. Memang simple. Alhamdulillah. So insyaAllah. Sebab bila dia ada bisnes sendiri, mungkin dia lagi fokus. Dan Ikmal dia kata minta tolong ajar juga kan. Of course kita boleh ajar macam tu slow-slow. Kita bergandingan bersama-sama. Semoga dipermudah segala urusan. Amin. Macam tu. Ikmal baru settlekan dia punya design apa semua. Alhamdulillah dah. Lepas tu produk apa dia nak keluarkan, macam mana nak keluarkan. Lepas tu macam mana kita nak seeding produk dia. Macam tu. Jadi first produk dia tu mungkin akak-akak dah dapat teka kot. Tapi yang hujung bulan 8 nanti best. Tapi produk sangat limited edition. Sangat limited. Dan sekali lagi Alhamdulillah. Nak perfume ke tu? Perfume akak dah beli dia kan? Perfume kan dah beli. Tapi apa-apa slow-slow dah ada
kasih. Ini Kak Nasi Adik. Hujung bulan ni produk Ikmal satu lagi kuah. Ikmal bagi tahu je lah. Hujung bulan ni produk Ikmal lip serum yang liquid edition. Okey, tapi packaging dia sangat lain. Dia sangat-sangat lain. Liquid punya lip serum Ikmal punya. Stok tak banyak. Stok sikit je. Ni Ikmal jujur. Stok sikit je hujung bulan ni. And then awal bulan 8 produk Mem keluar. Hujung bulan 8 nanti produk Ikmal dengan Mem. Berapa sikit tu? Kak Lala, terima kasih. Kak Ojek, terima kasih. Kejap Ikmal nak hantar video sebab Ikmal esok nak post YT. Sekejap tak Kak, sekejap. Kak teman saya buat kerja esok video untuk adik-adik. Adik-adik semua jangan lupa besok. Abang Kemal nak post video besok ni. Pening kepala. Kamu. Sekejap tau Kak, kejap. Cinta padamu, kamu. Stok berapa Mal? InsyaAllah stok. Produk Hazan apa Mal? Produk dia yang awal bulan lain, produk dia yang hujung bulan lain. Hujung bulan Ikmal dengan Mem. Awal bulan produk Mem. Okay? Kak Syikin sebab dia kata dia macam dia nampak kan Ikmal buat produk sendiri, kita fokus. Maksudnya bila kita ada produk sendiri, kita fokus juga dengan produk kita. Jadi ni kita tahu bila kita nak keluarkan, apa yang kita nak keluarkan, untuk siapa kita nak keluarkan. Sebab ramai yang cakap Harzan jomlah keluarkan produk juga, macam tu. Stok 10k, apa benda tu? Awal ni Mem rasa lebih kepada skincare dulu kot. Bukan skincare kot nama dia tu. Dia bukan skincare kot, tapi macam bukan skincare. Apa beza lip serum liquid dengan sekarang? Sekarang kan balm. Maksudnya Ikmal balmkan lip balm tu. Lip serum tu kita balmkan. Ini dia lip serum liquid. Dia dalam bentuk cecair, tapi bukan balm. Bukan daripada segi lipstick tu, bukan. Ikmal rasa akak dah dapat teka dah. Bukan macam tint. Bukan dalam tube tu, bukan. Tak ada nampak ni. Yes! Dah tekan dah. Kak Mama Niza, terima kasih. Lambat ni internet aku. Lambat sangat internet ni. Tengoklah nanti. Tengoklah. Okay. Alright. Hazan punya produk first skincare rasanya. Awal bulan. Hujung bulan lain produk dia. Hujung bulan kita orang akan keluarkan bersama. Tapi produk Hazan lain, produk Ikmal lain. Gitu. Invite Daus ketua. Nanti kita invite Daus. Mampu milik awal bulan ni, sangat mampu milik harga dia. Akak jangan risau.
Cuma yang untuk hujung bulan Ikmal boleh cakap Ikmal pun tak yakin. Tapi itu antara barang paling premium yang Ikmal pernah keluarkan untuk brand Ikmal sendiri. Dia lain daripada skincare, lain daripada makeup. Dia bukan. Itu barang paling premium yang Ikmal pernah keluarkan. Dan terketar-ketar bila Ikmal dapat quotation daripada kilang. Ikmal macam Tapi mungkin itu Ikmal keluarkan sekali seumur hidup je kot. Disebabkan dia terlampau premium. Ikmal dapat je quotation tu Astaghfirullahaladzim. So Ikmal tak tahulah se-premium itu dia punya harga quotation. Memang biadab. Sekejap, macam kenapa internet Ikmal lambat ni kak? Macam ni Ikmal nak hantar ni? Okay, nantikan. Jual emas ke? Mungkin Ikmal jual emas. Amin, insyaAllah. Kalau dapat jual emas, okey lah. Liquid serum jangan stok aib. Ikmal rasa tak aib. Ikmal rasa tak aib. Mungkin ada orang suka barang yang ada orang suka tak sampai 5 minit 3 minit sold out. Macam tu. Mem punya tu sekejap je, baru buka dah sold out. Nak Harzan pula nak mampu. Ikmal punya mungkin take time dulu untuk ujung bulan ni. Ya Allah, siapa pula aku ni? Aku tengah live tau. Alamak, tak boleh hantar asal. Mem kena menabung ni stop mem apa ni? Ya ke apa ni? Stok mem lagi cepat sold out habis lah. Betul. Mem punya produk Ikmal rasa lagi cepat sold out. Lagi produk pertama dia 6K ke stok lip serum tu lebih kurang itu. Mal nyanyi lagu teaser tadi sikit. Kamu yang jaga kamu ada. Tapi hujung bulan 8. Tapi aku tengah macam bulu ketik aku tengah cabut sekarang ni sebab quotation tu sangat tinggi. Aku dapat di quotation tu aku macam serius lah. Macam tu. Serius lah kat merah macam ni harga dia. Tapi tak apalah. Mungkin sekali seumur hidup lah. Sekali seumur hidup Ikmal keluarkan produk tu. Macam Ikmal nak cuba lain. Nak cuba lain daripada lain. Kak Lida Ismail, terima kasih. Thank you Kak. Tapi tak above 100 lah. Tak above 100. Tapi Ikmal rasa macam harga tu macam premium je macam tu. Ikmal macam garuk kepala pula macam okey ke. Tak above 100. Dah keluar ke lagu? Dah keluar. Belum lagi. Jangan limited sangat. At least kami boleh beli seorang satu. Boleh. Ikmal rasa boleh. Boleh sangat. Lip serum, liquid, colour sama ke dengan lip balm? Dia cuma satu colour je. Sebab Ikmal tak nak lah banyak colour. Jadi dia satu colour saja. Kak Nora, terima kasih. Ketua nak perfume lagi? Tak, perfume memang ramai. Banyak positif feedback. Above 200. Sebab ramai sangat cakap perfume tu tahan lama, sembuh daripada pukul 5 pagi sampai petang pun ada. Tak reapply pun masih lagi ada bau. Yang ramai sangat feedback Suki sebenarnya. Tapi ramai juga yang hikari. Ikmal tak tahu, cuma kita nak tengok data nanti. Besok Ikmal meeting, Ikmal nak tengok data mana yang paling banyak feedback yang positif. Memang wangi, perfume harum wangi. Terima kasih Kak. Cuma Ikmal tak tahulah
cerita dia macam ni nanti. Tapi Ikmal dah beritahu sikit-sikit kan. Mem akan keluarkan produk awal bulan 8. And then Ikmal hujung bulan 7 ni. Hujung bulan 8 nanti Ikmal dengan Mem. Tak sama nak tunggu akak punya insyaAllah. Nanti dah sampai nanti akak pakai. Tapi lambat sangat ni Ikmal punya internet ni. Sekejap Assalamualaikum Aziz, Ikmal nak send video tapi internet betul-betul lambat lah. Mungkin Ikmal try keluar rumah sebab internet macam lambat sangat. Ikmal tak tahu kenapa. Ikmal dah bayar dah tapi macam lambat sangat ni internet ni. Sumpah lambat sangat. Saya geram internet lambat. Akak tunggu kejap ya. Internet! Mari internet. Kalau bab upload video memang lambat. Maaf lah cakap. Memang terkejut. Tapi nanti mesti akak suka produk mem. Awal bulan dengan hujung bulan mesti akak suka lah. Aku rasa macam memang mega. Lain problem lah malam ni. Iya. Nanti makin lambat ke. Tak tahu apa masalah tu. Ya apa benda Ikmal nak tunjuk tadi ya? Kak Izzaish. Terima kasih Kak Lala, thank you. Apa ni? Kami suka je adik-adik jual apa. Alhamdulillah 31 lek siram tu Ikmal nak tunjuk Ikmal nak tunjuk something kat Kak. Sabar jap. Kau tengok Udi best. Kemana-mana Ikmal pergi. Tapi internet aku lembab ni. Lagging ke Kak? Tak lagging Okay. Ada tu. Itu masih ada. Dan akak tengok. Sedia tak? Anda semua bersedia? Anda semua sudah bersedia? 1, 2, 3. Piwit. Ada jerung 1. Ada TikTok Live Universe 1. Ada mudeng 1 kat atas tu. Ini ada jerdeng. Jerung dan mudeng. Piwit. Macam muka kat sakut. Piwit. Okay. Mana kat sini? Ni jerung pink. Piwit. Comel tak? Kamu yang aku mau. Kamu. Tak mem kat dalam bilik tak boleh tunjuk. Bilik tak boleh tunjuk lah Kak. Bilik bahaya lah tunjuk kan. Nanti kan orang screenshot bilik aku. Piwit. Ni jerung muding. Tak lah, ni rumah sama lah. Kamu yang siapa yang bagi ni Saya tak tahu dia jumpa kat mana benda Allah ni. Oh, dia beli kat Daiso. Nampak ni? Ni. Kamu yang aku mau. Kamu. Dekor lain lah Kak. Benda boleh dekor dekat tepi-tepi tu kan. Rumah macam terlampau, orang kata tak nampak sangat. Jadinya dia terlampau putih. Bila terlampau putih, kamu nak buat konten, tak boleh. Jadi kamu pinkan dia jadi warna kelabu sikit. Macam tu. Diam lah.
Kamu yang aku mau. Kamu yang aku rindu. Cinta datu nenek. Kamu. Semain lagu tu kan? Kamu. Kejap. Nak kencing lah pula. Tak nak kencing lah. Nanti kencing nanti dapat sekejap je buat live. Sebab kalau aku kencing aku nak berak nanti. Kamu. Mana Daus ah? Tadi orang kata buat live lah dengan Daus. Mana Daus? Alah, Daus of invitation ah. Daus of invitation. Miss Bule masuk, Miss Bule. Daus tengah mengemas. Alamak. Kak Yung, terima kasih. Cakaplah Kak Daus, jom nak buat live. Alah, sambil-sambil ke kamar dapur tu. Alah, macam dia seorang ada dapur. Nak ada dapur. Cakaplah kat dia, jomlah. Mem tak ada tau. Mem tak ada tau dekat KL. Mem ada dekat... Sabar sekejap, kau tunjuk lah. Kak Izan, thank you. Kak Izan, thank you. Banyaknya Kak Izan bagi. Sekejap. Kak Izan, thank you. Sekejap. Nanti aku tengok. Kau mana buat apa tadi? Mem. Kat mana lah dia? Aku dah kata dah. Tak ada kat KL. Dia bagi tahu dah dia balik kampung. Pindah cyber ke? Bukan cyber. Bukan. Rumah sendiri. Yang lain. Rumah yang Ika selalu duduk lah. Katakan di mana walala. Malah kamu yang aku mau. Kamu yang aku rindu. Cinta aku. Kau tengok Ain, terima kasih. Esok Johor mengundi. Dah melekat dah lagu ni. Ya, mula-mula kau rasa macam tak sedap lagu ni. Bukan kau jujur mula-mula kau rasa macam lagu apa ni? Kak Dr. Cat, thank you. Kau rasa macam lagu apa lah ini? Tak masuk-masuk sebulan. Kadang kepala ni tak masuk. Lepas tu kan, lagu terginja-kinja. Bila lagu keluar, Ika tak tahu. Tu kena tanya abang kasih. Thank you. Baru nak buat challenge dengan Daus selama fikir. Kalau tak nanti ada orang melawat rumah. Bila orang tu melawat rumah, dia membebel. Malah aku nak dengar dia membebel. Kak Kida, terima kasih. Pelik. Tak, bayangkan okay. Kalau dia masuk rumah je, first dia akan tengok, maksud dia akan tengok sampah lu.
Sampah dia kata setiap kali kau keluar rumah kau angkut sampah. Gua orang weh takut. Ketua, Santan Egg Asia tu apa, live ke? Santan Egg Asia tu 14 hari bulan kena apa? Rasa. Kena rasa-rasa. Testing. Lepas tu bulan 8 kena buat live. Jual makanan. Macam tu. Macam food review lah. Kita ni dah tekak macam semua benda yang sedap. Tapi tak pernah hati kematerai. Habislah diet. Kau makan sikit-sikit lah. Live ni bulan 8. 14 hari bulan ni dah food tasting. Kena makan. Lepas tu kena pilih mana yang kita nak jual tu. Kak Zara Mirza, terima kasih. Dah tak diet ke? Diet lah. Ikmal diet ni. Ikmal kat sugar tau. Ikat Nuril Dayu kat Penang. Oh, ramai tahu produk dia. Alamak, legging ke? Merahnya telinga. Kenapa ya? Panas ke? Oh, tak buka aircon. Sorry. Kenapa Ikmal panas lah? Kenapa telinga Ikmal merah? Badan okey je. Daus cakap duta pergaulan bebas tengah mengemas. Alah, cakaplah Kak Daus. Alah, berkira lah Daus. Cakap je lah Kak Daus. Yelah, dah tak nak dah lah dengan Ikmal. Cakap je macam tu. Ikmal tahu lah Ikmal ni talent batch 2 sementara yang terbuang. Cakap je dengan Daus macam tu. Ikmal faham je. Yelah, tak apa. Sambil mengemas tu boleh je kalau nak buat-buat fikir. Tapi dia tak nak, tak apa. Ikmal faham je. Ikmal ni adalah talent batch 2 2025 yang terbuang. Tak layak lah nak buat dengan Daus. Tak apalah. Kalau orang Turki yang elok-elok tu boleh je masuk live dia. Ataupun yang elok-elok yang orang-orang Mexico kan. Tak apalah. Mana boleh di-invite Daus? Daus tutup invitation lah. Tipu lah Daus. Tak ada pun. Ni siapa? Boleh dah, dah boleh dah. Kau jangan feeling mute Ikmal no. Where's Daus? Dah elok sangat lah Daus. Apa? Elok sangat Daus sekarang ni. Biasa je lah. Oh bola. Piwin. Orang kata kalau tiba-tiba elok ni katanya dah ada peneman hati.
Alhamdulillah. Ai sekarang dengan Aiman. Kenapa? Tak boleh terima ke benda tu? Okey je lah. Aiman. Ke jealous? Tak patutlah rajin sekarang kemas-kemas dapur. Oh, ada tok laki nak balik rumah. Husband pula jenis tengok FIFA bawa kawan balik rumah. Jadi macam I kena kemas rumah. Macam tu hidup I sekarang. Masak apa hari ni untuk tok laki? Actually kita orang baru balik daripada dinner dan husband I baru je keluar pergi beli tikar sebab tikar kita orang dekat sini dia kena rokok kawan dia semalam, so dia pergi arrange satu meeting gitulah dengan sebab kita orang nak custom tikar dekat rumah. Oh. Rumah berapa bilik? Rumah biasa je no, rumah ni banglo-banglo dekat ni elite punya area. Oh, dekat Bukit Beroga. Bukit Beroga. Oh. Itu je. Awak buat Dah ada anak belum? Ha? Dah ada anak belum? Tak nak cakap lah pasal anak. I baru je gugur. Ya? Oh, sorry. Tak tahu pula. Aku pun baru je melahirkan, baru berpantang. Baru habis pantang semalam. Perempuan ke lelaki? Kembang, 3 orang. Masya Allah. Lain kali kalau you rasa nak melahirkan, pergi dekat hospital Andorra. Tak adalah husband biasa bawa pergi dekat Prince Court. Dia rasa macam Okey juga tu. Tapi kalau nak specialist bahagian macam melahirkan, pergi ke Andorra. rahim awak masih sihat Alhamdulillah. Boleh tak kalau tumpangkan benih husband I dekat you? Kita kan Geli aku. Astagfirullahalazim. Tak ada. Nggak mau. Boleh coy. Okey. So apa sekarang? Alhamdulillah okey macam ni je lah. Jom fikir Boleh je. satu game. Fikir santai. Kalau okey, kalau kena buat apa? Tak berani lah nak bagi punishment dengan you sebab punishment tu memang ayah akan kena. Tapi entahlah sebab Views berapa? Views kau berapa? Views kau banyak kan? tahu je tapi tak tahulah sebab mungkin orang support kot sebab single mom sebab orang baru keguguran kan. Jadi orang ni macam support mental I. Terima kasih tau 8,000 semua support saya. Kalau cepatlah bagi punishment. Awak lah dulu bagi saya punishment sebab awak yang ni saya. Sorry tau, I tak boleh ketawa sangat, jahitan saya sakit. Kata gugur. Kau fikir dia keluar daripada mana nak mulut? Bawah juga. Tapi kenapa jahit? Entahlah tangan doktor tu besar sangat. Masuk gini, tarik. Tak apa, nanti makan Mak Jun, lepas tu jaga pantang makan. Itu snack-snack tu tak boleh makan. Yang kat dalam peti tu jangan makan. Makan singgang, nasi putih dengan ladi hitam. Faham? Boleh? Boleh. So cerita dia macam ni. Kita main 3 game. Best of 3, okay? Boleh? Okay. Kalau kau kalah,
Disebabkan kita dah lama tak jumpa yang kau tertunda-tundakan kita punya perjumpaan tu. Kalau kalah kita kena jumpa, okey? Entahlah, I macam tak ready nak jumpa orang sebab I dalam fasa yang mental I tak sihat lagi nak jumpa orang. Faham? I tak boleh nak nampak anak-anak orang yang berjalan dengan ibu bapa dia sambil dia gendeng tangan anak dia. I tak boleh rasa macam ya Allah tuanku. Sebab tu I tak boleh nak jumpa orang sekarang. Tapi tak apa, kita main je dulu. Kalau I kalah, I jumpa you. Macam mana ni? Korang ingat. Korang bantulah saya. Korang bantulah saya korang. Views dia tinggi korang. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Bagus juga. Pandai dia jaga rumah Tak adalah. Kalau nampak jajan. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih korang. Alhamdulillah. Rupanya banyak yang Kak Kebuja dia makan. Jifa, thank you. Kak Lala, thank you. Kak Lala, Kanisa, thank you. Kak Kazi, thank you. Kak Firana, thank you. rasa macam nak gugur kedua kali. Thank you. Kak Sepohon Kayu, Kak Nur Azimah, terima kasih. Kak Haji, terima kasih. Oi, dah keluar dah. Dah keluar dah taping tu. Dah keluar dah, dia punya roh. Let's go. I tahu korang. I tahu rahim I tak sesihat macam dia. Tolong support mental saya. Let's go korang. Kak Kuat Kasut, thank you. Kak Miss, thank you. Jauh sangat. Viewers sebelah, boleh kot macam relax dulu. Jangan tekan sangat. Tak sabarnya nak jumpa Fatimah. Korang booster. Let's go. Korang booster, bantulah saya. FM, terima kasih. Ya Allah, Tuanku, Engkau hadirkanlah orang yang duitnya unlimited. Ada kad kreditnya masuk dalam buku. Fuh. Benar. Terima kasih. Korang double point. Astaga, ini double point kan? Jadi apa dia bagi double point? Kalau ini aku masih Kak Nurul, Kak Lala, terima kasih. Korang dah double point. Kak Lala, thank you. Kak Musim, Kak Musim, thank you. Kak Hanim, Kak Missy, thank you. Ya Allah. Ya Allah, let's go. Boleh. Boleh Kak, Kak Puan boleh Kak. Kak Fernanda, thank you Kak Fernanda. Thank you Kak. Aduh. Kak, thank you. Thank you. Ya Allah. Kak Nis, terima kasih. Thank you. Kenapa mute? Korang, let's go. Dah. Let's go everybody. Come on. Korang, let's go. Kak Leda. Bibit. Banyak sangat tu korang sebelah. Bibit. Dah macam meluncik kat tangan aku ni punya. Iya, terima kasih Sarah, thank you. Lumsi, thank Dah you. kot. Lap dapur tu dah lah. Banyak sangat. Thank you. Terima kasih. Let's go Kak Syazi, thank you Kak Syazi. Nanti kalau kita jumpa nak jumpa. Tempat T depan dia kot. Dekat T. Kat mana tu? Sebab perfume aku yang kita beli hari tu dah habis dah. Oh ya, perfume tu dah habis dah. Minta lah kat laki kau banyak duit kan. Let's go. Tak weh. Laki aku kena cukup makan je. InsyaAllah ada cicit lepas kahwin tu.
Tunjuk ajar aku. Abang Zen alhamdulillah. Kat perut je kena awak sampai dekat dada pesan. Biadab. Ini memang biadab. Abang Zen tak ada kat rumah, laki outstation hari ni. Ini kalau nampak perut engkau ni, anak kau keluar nanti mesti petak kepala dia ni. Kau tengok perut engkau tu. Memang ada buku. Coy. Anak aku petak coy. Astagfirullahaladzim. Anak aku lahir kepala bentuk piramid. Kepala bentuk piramid, perangai macam Fir'aun. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, 3, 2, 1. Alhamdulillah ya Allah, dapat juga aku bertemu. Ya Allah. Alhamdulillah. Boleh je. Satu Nak jumpa game, ada masalah. baru satu game. Baru satu game Tapi nak berapa game? Satu lagi last. Tiga game. Kalau aku menang, maksudnya okey lah. Kalau kau menang, ada satu lagi final. Okay, kalau anak aku macam ni, bentuk kepala dia. Anak Ini kau anak apa? Ini coy. Anak aku comel dia, anak aku comel coy. Sorry korang. Tiada ni. Weh, coy. Bismillahirrahmanirrahim. Korang tapping je korang. Let's go. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Kak, ni last game kak. Korang tapping. Rumah. Mesti orang-orang Turki. Aku rasa laki baru dia mesti orang Arab. Satu dia keluar. Nyalas, orang Arab nyalas. Tapi dia sekarang office-nya di cyber. Suka nampak kuku dia sekarang. Ya. Aku yang suruh tu lakiku gitu. Dia punya look Barbie hari tu. Lu Barbie paling cantik, paling gorgeous. Paling comel, paling gorgeous. Kena lagi ribbon dekat atas tu dah macam kutumbuhan. Kan? Kau kenapa? Alang kau ni jahat sebagai husband kau ketawa. Woi! Karun! Dia kena. Kurus!
Dah start dulu. Kak Ros, terima kasih. Ya Allah, Kak Ros. Terima kasih, Kak Ros. Ya Allah. Ketumbuhan dia bilang, tak apa nanti kau siap. Ketumbuhan nanti, ambil kau aku buat macam ni. Bismillah. Apa? Gila ke? Kak Ros, terima kasih Kak Ros. Kak Zida, Kak Unaiza, terima kasih. Nanti jumpa. Dia pindah rumah tapi tak nak mengaku. Oh, kenapa tak nak mengaku kalau pindah rumah? Tak, ini rumah yang hari tu. Cuma deko baru je. Rumah hari itu yang mana? Rumah yang kau pernah melawat tu. Ujung kau. Iya, ini tinggal tambah ni je kan, dinding tu tak ada apa-apa. Cepat tengok. Aku alihkan sofa aku. Cepat tengok. Kau jangan tipu-tipu Aku tahu rumah kau tu. Ajab. Tapi macam iyalah. Iya. Oh ya, rumah dia yang hari tu. Gini cat. Itu pintu. Itu langsir. Sekejap, coba kau sana. Mana? Dekat sofa tu ada pintu sepatutnya. Mana? Sana kau. Tak ada Mudah, bilik kita masuk daripada sana tu. Memang ada sofa, tapi ada pintu. Oh, tipu. Dia ni penipu. Bukan. Ini dia pindah rumah ni. Oh, salah. Pintu tu bukan di situ. Aku dah pernah pergi rumah dia. Tipu. Tak ada tipu. Rumah baru tu. Jadi anak pilih rumah baru. Udah muncul aku ni. Betul. No, berjalannya. Entahlah. Jumpa. Jumpa Fatimah. Boleh je jumpa, jom. Bila? Sabtu Ahad kita orang cuti sebenarnya. Satu Ahad. Kita orang cuti Sabtu Ahad. Boleh juga Satu Ahad tu. Kau ada apa? Tak ada apa. Ni bila Tapi last... jangan. Sabtu. Sabtu. Sabtu nak. Betul Janji depan 6,000 orang. Okey. Kali ni aku janji. Jumpa Daus. Jumpa Fatimah. Kalau Daus Fatimah, aku siapa? Kau siapa? Khadijah. Boleh panggil Dija. Oh, Dija lah, sedap. Tapi ni tahu, boleh tak Sabtu tu kita keluar? Okey, Sabtu kita keluar. Tapi boleh tak kau jangan hasut. Siapa yang menghasut? Kalau shopping kau yang beli tau. Aku ajak je pergi, kau yang beli tau. Jangan cakap yang, "Dos, kau nak tahu tak? Dekat sana ada kedai yang ni." Please lah. Sebab once kau begitu dia akan macam, "Okay, you buy, I buy." Gitu dia macam. Masalahnya, you buy, I tak buy. I bring you, you buy. Sabtu lah, don't bring. Kau lupa ke siapa bawa engkau punya paper bag tu? Yang banyak tu? Siapa yang bawa? Aku ni tunjuk jalan je tau. Engkau swap. Masalahnya kau semua benda kau nak tunjuk. Aku macam, ya Allah ya Tuanku, Iqmal Noni. Mana? Dija ni pening kepala aku. Sampai masuk dekat apa nama tempat tu paper bag kita orang banyak berbunyi. Jadi apa benda kita tak bayar Barang dia betapa banyak yang baru-baru tu sampai kita orang disyak mencuri. Dekat sini saya buat klarifikasi. Daus yang beli tak ingat dunia. Dia swipe card dia memang tak ada limit. Kau yang bawa aku. Kalau bukan gara-gara kau aku tak beli perfume harga 1,000 lebih tu. Tak pernah terlintas di otak aku nak beli perfume tu. Tapi gara-gara kau tu gatal sangat. Daus, ada perfume sini kau jap. Ada sedap bau dia. Hidup ya Allah ya Tuanku. Tak beli rasa rugi. Nak beli. Wangi kan? Tapi wangi lah. Memang wangi gila. Ada keluaran baru. Ya, yang mana? Keluaran baru. Yang tu lah, yang Amwash ada keluaran baru. Yang warna merah. Hibiscus bau bunga raya. Sedap, nanti kita pergi tengok. Ya ke?
You, ada satu lagi kedai hand reject dekat PV tu, satu botol 4,000. Mesti kau suka. Bukan 4,000. Satu botol 4,000 tapi dia perfume oil. Kau pakai satu, mesti laki kau tak cari lain. Yo. Nah, tengok tu, bayangkan bah. Belum lagi hari Sabtu kau sudah begini. Kalau hari Sabtu nanti macam mana? Kalau ada satu nanti, ambil aja kat laki kau swipe. Swipe je lah. Dia takkan. Nak pinjam kad abang kau. Kita apalah. Pergilah live dulu. Nanti nak pakai baju warna apa? Tak payahlah matching-matching engkau. Matching lah, Tima. Nanti kita kan dalam tak keluar. Nantilah. Alah, kalau matching apa ya? Kalau apa ya? Kau ada benda-benda pink tak? Tak apalah, tak nak, tak apa. Pakai abaya. Kau ni macam-macam tu. Kena usir kita dekat T tu nanti. Okay, kita tak payah bagi tahu baju warna apa. Tapi jumpa je kat tu. Kalau sama, aku belanja kau perfume tu. How much? Ya ke? Kalau sama. Kalau sama. Okay. Deal. Lepas tu kalau kau pula sama, kau belanja aku iPad baru. Maksudnya? Kau belanja aku iPad, aku belanja kau perfume. Tak. Tiba-tiba. Kalau sama. Okay, boleh. Okay. Dah. Okay. Bye. Kita tengok Kita tengok siapa sidai siapa. Okay. Dah in character dah. Out character. Okay. Cukup. Penat buat perut. Bapaknya kata bapaknya outstation. Lambat lagi nak balik. Bapaknya cepatlah balik. Betul lagi ni. Bapaknya ke mana ni? Okey. Piwit. Lah keluar dah anaknya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadinya Ikmal minta undur diri dulu. Kita dah habis lakonan. Terima kasih kepada yang sudi menonton lakonan Ikmal bersama Fatimah. Bibir sama. Kesian kau nak. Baru lahir ke dunia udah dijudge kau. Enggak apa-apa. Kak Ain terima kasih. Baru saja anakku lahir ke dunia. Kalau bila Ain terima kasih. Baru saja anakku lahir ke dunia, udah dicaci maki. Kak Rus, terima kasih Kak Rus. Terima kasih semuanya. Kasihan anakku. Udah lagi bapaknya entah kemana. Terima kasih Kak Z, Kak F Syahada. Terima kasih. Aku doakan bapakmu pulang ya nak. Mau nenek? Iya bisa. Enggak muat di sini. Oke.
Okey, bismillah. Terima kasih Kak. Saya undur diri dulu. Terima kasih Kak minta maaf. Terkasar bahasa. Okey, betul-betul nak terberak dah ni. Okey, terima kasih. Banyak sangat loncat-loncat. Terima kasih Kak. Minta maaf terkasar bahasa. Cerita sini habis sini, gurau-gurau. Akak semua cantik, akak semua baik, akak semua indah, akak semua gorgeous. Adik-adik semua comel, bijak, sana, soleh dan solihah. Terima kasih. Minta maaf terkasar bahasa. Bye-bye semua. Ya Allah, dia mana lah?